Ramai orang fikir bila harga emas tengah naik, masa itulah paling sesuai untuk jual. Betul ke? Contohnya, gold bar 250 gram ini. Kalau anda beli pada bulan Januari hari itu, tahun 2024, harganya hanya RM81,000. Hari ini, kalau anda jual semula kepada Public Gold, selepas tolak spread 6%, Public Gold akan bayar anda RM142,000. Itu bermakna dalam masa 2 tahun sahaja, keuntungan bersih anda sudah ada sekitar RM61,000 ataupun sebanyak 76% dalam masa 2 tahun. Nampak lumayan? Tapi persoalannya, adakah setiap kali harga emas naik, anda patut jual? Sebenarnya, emas ni bukan saham. Kita beli murah, nak cepat-cepat jual bila harga emas naik. Salah tu. Fungsi emas ini lebih kepada simpanan jangka masa yang panjang. Ia bukannya spekulasi jangka pendek. Jadi, nak pastikan anda hanya jual emas dalam 3 keadaan saja. Yang pertama, bila anda sudah capai matlamat simpanan. Contohnya untuk berkahwin, tunaikan haji ataupun untuk persaraan. Tujuan yang kedua adalah bila anda nak tukarkan emas ini kepada aset yang lebih baik. Seperti tanah, kebun ataupun homestay yang boleh memberikan pendapatan pasif kepada anda. Dan tujuan yang ketiga, bila berlaku kecemasan. Contohnya, simpanan tunai dah habis. Anda perlu untuk mulakan hidup baru di tempat lain akibat pergolakan negara ataupun untuk pembedahan besar macam jantung, bypass dan lain-lain. Lain daripada itu, sebaiknya terus je simpan emas ini kerana nilainya akan naik lebih tinggi di masa hadapan. Ingat, emas bukan untuk diniagakan setiap kali harga naik, tapi untuk dijadikan simpanan kekayaan jangka masa panjang. Kalau anda nak mula simpan emas hari ini, alihkan duit anda ke dalam bentuk emas, rujuk pin video saya atau isi beg biru kat bawah ni, nanti saya bimbing anda menyimpan emas di Public Gold sesuai bajet anda. Why not start simpan emas sekarang? Yang kaya, anda juga.